Hai kita semua, kali ini saya share resepi kek coklat moist indulgent. Korang boleh guna bekas ni macam saya pakai ni untuk jualan korang nanti. Jom kita buat. Kita buat adunan kek coklat moistnya dulu. 3 biji telur grade A, 1 sudu teh asin vanila. 1 cawan gula kasta, setengah cawan susu pekat, 1 cawan susu full cream. Gaul bagi sebati bahan-bahan ni. Kalau dah betul-betul sebati, baru masukkan bahan-bahan kering seperti 1 cawan tepung naik sendiri, 1 cawan serbuk koko. Gaul lagi bagi betul-betul sebati. Nak guna tepung gandum pun boleh, tapi kena tambah setengah sudu teh baking powder, setengah sudu teh soda bikarbonat. Kalau dah betul-betul sebati, masukkan 1 cawan minyak masak. Gaul lagi bagi sebati. Kalau dah betul-betul sebati, baru boleh korang tuangkan ke dalam loyang yang berukuran 10 inci. Bawah loyang tu korang sapu dengan margarin, lepas tu alas guna kertas baking. Saya bakar kek ni selama 45 minit suhu 150 darjah Celsius. Bakar guna api atas dan bawah. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Oven saya tak panaskan. Saya guna bekas 16 kali 6 kali 5 cm. Jangan lupa terus keluarkan kek daripada loyang macam saya buat dalam video tu. Lepas tu korang bolehlah potong ikut saiz bekas tu dan masukkan terus dalam bekas macam saya buat dalam video ni. Jom kita buat adunan cheese ni pula. 500 gram cream cheese, pastikan cream cheese ni dah lembut. Tambah 100 gram gula icing. Pukul bagi kembang. Kalau dah kembang macam ni, ketepikan dulu. 200 gram dairy whipping cream, pukul bagi kembang. Kalau dah kembang, baru masukkan ke dalam adunan cream cheese tadi. Pukul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati, bolehlah korang masukkan dalam piping bag. Tuangkan ke atas kek coklat moist yang dah sejuk. Kemudian korang ratakanlah bagi cantik. Cream cheese habis diletakkan ke atas coklat moist. Kemudian masukkan dalam peti ais bagi sejuk. Jom kita buat ganasnya dulu. 100 gram dairy whipping cream. 100 gram coklat. Saya panaskan kedua bahan-bahan ni dalam microwave dan dia nampak dah cair licin macam ni. Bolehlah korang tuangkan ke atas kek tadi. Tuangkan ikut kreativiti korang masing-masing. Toppingnya pula korang bolehlah tabur dengan coklat rice ataupun coklat flake. Selamat mencuba semua. Semoga bermanfaat untuk semua.